Hana, ni apa Hana? Apa? Apa? Silanya. Hana. Baru-baru ni kami travel ke Sabah. Kami stay di Shangri-La Rasaria. Welcome to Rasaria. Kami stay kat sini 4 hari 3 malam. Macam-macam aktiviti kami buat. Sampai kami rasa macam tak nak balik lah. Seronok betul dapat layan family macam ni kan. Enjoy kat pantai. Sampai-sampai je masa first day tu kami bawa Hana dan Adam main kat pantai. Honestly, pantai kat sini memang cantik lah. Antara yang tercantik pernah aku tengok. Hari-hari yang lain pun cukup adventurous sangat. Apalah maknanya bawa anak-anak bercuti tanpa mandi swimming pool, ya tak? Selain main pantai, mandi swimming pool, antara aktiviti lain yang kami buat ialah batik canting. Tengoklah Fatih ni, semangat betul. Bye-bye. Yang ni pula kami tour around Shangri-La Rasaria mencari haiwan. Aku suka gila yang ni. Bila malam pula kami join jungle trekking. Jungle, night walk. Jauh. Tengok haiwan dalam hutan ni. The biggest. Oh, okay. Tengoklah ni Hana Adam berlari. Diorang tahu diorang nak pergi tempat paling heaven untuk diorang kat sini. Mana lagi kalau bukan Kids Club. Impresif sangat ya, banyak outdoor dan indoor games. Setiap hari ada jadual aktiviti kat sini. Tengoklah ni Hana join kelas mewarna. Adam pula dalam dunia dia sendiri. Adam dodok. Ya. Selaku bapa misali, aku kenalah layan favourite hobi anak-anak iaitu hiking. Boleh dapat view Gunung Kinabalu. Bila malam menjelang, kita boleh enjoy cultural night show macam ni. Kami stay 4 hari tak puas lagi sebenarnya sebab banyak sangat aktiviti yang ada kat sini. Aktiviti Shangri-La Rasaria organize dah banyak. Facilities pun banyak. Kenapa? Ni kita nak pergi dinner. Makanan pun macam-macam ada. Dari breakfast buffet, dinner buffet, western, Italian, Asian dan macam-macam lagi. Aku boleh kata overall banyak sedap. One thing for sure, buffet dia banyak gila pilihan. Overall stay kami kat Shangri-La Rasaria memang best. The thing pasal tempat yang best ni, bila kita travel dengan family, kita dapat create banyak memories together. Kalau korang pun ada plan nak create memories dengan family, boleh book kat Shangri-La Rasaria sebab diorang tengah ada 30th anniversary special. Korang just perlu bayar untuk 2 malam. Malam ketiga Shangri-La Rasaria belanja. Okey, itu sajalah untuk hari ni. Nanti aku share banyak lagi moments kami stay kat sini dalam video lain. Kita jumpa lagi. Bye.